Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah-pensyarah. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan satu analisis kes di bawah kursus LMFF 1512 Siasatan Jenayah melalui Kaedah Saintifik. Tajuk analisis kami adalah Pembunuhan dan Mangsa Rogol Nur Suzaili Mokhtar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Izzah Natasha binti Yassin dan kawan saya Muhammad Izul Fahim bin Naliman. Kes yang akan dikupas ini merupakan salah satu kes profil tinggi yang telah mengubah landscape sistem keselamatan negara kita. Sebagai gambaran keseluruhan, pembentangan kami akan mencakupi beberapa bahagian penting bermula dengan pengenalan kes, latar belakang mangsa, identifikasi watak utama, kronologi kes, kaedah forensik saintifik yang digunakan, keputusan mahkamah, analisis sosiologi mengenai punca keganasan, peranan media dan akhir sekali, pengajaran yang boleh diambil daripada tragedi ini. Pengenalan. Pada tarikh 7 Oktober 2000 merupakan salah satu detik paling hitam dan gelap dalam sejarah jenayah Malaysia. Ia melibatkan kes rogol dan pembunuhan kejam ke atas seorang gadis bernama Nur Suzaili Mokhtar. Bayangkan, mangsa merupakan seorang graduan kejuruteraan kecemerlang berusia 24 tahun yang baru sahaja ingin memulakan hari pertama bekerja. Namun, perjalanan beliau bertukar menjadi mimpi ngeri apabila diserang di dalam bas awam oleh pemandu bas itu sendiri. Kes ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat dari segi kejamnya modus operandi pelaku, malah ia mendedahkan kelemahan ketara dalam sistem keselamatan pengangkutan awam negara pada ketika itu sehingga menimbulkan ketakutan yang amat sangat dalam kalangan wanita untuk berada di kawasan luar. Sebelum kita mengupas garis masa kes, mari kita lihat objektif utama pembentangan kumpulan kami. Tugasan ini distrukturkan secara akademik bagi memenuhi 4 objektif penting. Pertama, membina semula kronologi kes tahun 2000 untuk memahami rangkaian peristiwa dengan tepat. Kedua, mengenal pasti watak-watak utama termasuk pihak berkuasa dan saksi awam yang bertindak sebagai ejen penakrif masalah. Ketiga, menilai bagaimana metodologi sains forensik diaplikasikan bagi memecahkan penafian tertuduh. Dan keempat, menghubungkan kes ini dengan impak sosiologi media tempatan dari sudut kebangkitan, kepanikan moral masyarakat serta punca keganasan terhadap wanita. Seterusnya, mari kita kenali latar belakang mangsa. Mangsa dalam kes ini ialah Allahyarham Nur Suzaili Mokhtar. Beliau dilahirkan pada 9 Jun 1976 di Kangar, Perlis dan berusia 24 tahun semasa hari kejadian. Beliau merupakan anak ketiga dan satu-satunya anak perempuan tunggal kepada pasangan Encik Mokhtar Ibrahim dan Puan Harrison Husin. Atas dasar itu, beliau merupakan seorang anak yang sangat disayangi dan menjadi harapan serta intan payung keluarga. Ibu bapa beliau telah mengorbankan segala harta dan tenaga demi membiayai pengajian beliau dalam bidang kejuruteraan komputer di United Kingdom. Sekembalinya ke tanah air, beliau berjaya mendapat pekerjaan impiannya sebagai jurutera komputer di Pusat Perubatan Pantai Kuala Lumpur. Namun apa yang menyedihkan, detik hitam ini berlaku tepat pada hari pertama beliau sepatutnya melapor diri untuk memulakan kerjaya masa depannya. Seterusnya beralih kepada identifikasi watak-watak utama. Mangsa, Nur Suzaili binti Mokhtar yang berusia 24 tahun merupakan graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan komputer dari De Montfort University United Kingdom. Di pihak pelaku pula, individu yang bertanggungjawab ialah Hanafi bin Mat Hassan, seorang pemandu bas yang berusia 34 tahun. Hanafi sebenarnya mempunyai rekod jenayah lampau yang amat berat seperti kes samun dan cubaan rogol. Malangnya, disebabkan ketiadaan sistem tapisan yang ketat, pada waktu itu, dia terlepas daripada saringan dan dibenarkan memandu bas awam. Siasatan kes ini turut dijayakan oleh saksi-saksi utama, termasuk seorang pemandu teksi yang menyedari pergerakan bas yang mencurigakan, ahli kimia forensik juga, serta pegawai penyiasat daripada Polis Diraja Malaysia PDRM.
Mari kita teliti kronologi hitam yang berlaku pada 7 Oktober 2000. Sekitar jam 7.45 pagi, Suzaili telah meninggalkan rumah sewanya di Kampung Baru Kuala Lumpur untuk menuju ke Kelang bagi menghadiri kursus komputer syarikatnya. Beliau menaiki sebuah bas persiaran awam dengan nombor pendaftaran WDE 4456. Apabila bas tiba di Kelang sekitar jam 8.15 pagi, kesemua penumpang telah turun di terminal dan seorang penumpang warga Bangladesh juga turun selepas itu. Keadaan ini menyebabkan Suzaili terperangkap menjadi satu-satunya penumpang di dalam bas tersebut. Melihat peluang itu, pemandu bas bertindak mengunci pintu, mengalihkan laluan asal dan memandu kenderaan tersebut ke kawasan sunyi di Bukit Tinggi Kelang. Mangsa yang menyedari bahaya mula panik dan menjerit meminta tolong. Namun suspek